Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk dan Dating, yang berbahagia Profesor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke Forum Kesihatan bertajuk Stroke Haba, Ancaman dan Langkah Pencegahan. Hadirin tetamu yang dimuliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berhimpun pada hari ini untuk membincangkan satu isu kesihatan yang semakin meruncing di negara kita, iaitu stroke haba. Seperti yang kita sedia maklum, peningkatan suhu global memberi kesan kepada kesihatan dan stroke haba adalah antara ancaman yang perlu kita hadapi dengan lebih bersedia. Bagi mengupas isu ini dengan lebih mendalam, kita berbesar hati menerima kehadiran 3 orang ahli panel yang pakar dalam bidang masing-masing. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Yang pertama, Dr. Nur Izzah Irdina binti Ahmad, pakar kesihatan awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, Encik Muhammad Ajmal Wajdi bin Muhammad Najib, pegawai meteorologi dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Puan Nur Iwana binti Abdul Fadil, pegawai kesihatan sekolah dan jurulatih sukan. Hadirin sekalian, forum ini akan dikendalikan oleh seorang moderator yang berpengalaman dari bidang kesihatan awam. Dengan penuh hormat, saya menjemput Nur Fatihah binti Ma'arifin untuk mengendalikan forum ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis yang manis lagi sopan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama dalam forum kesihatan bertajuk Stroke Haba, Ancaman dan Langkah Pencegahan. Kita bertuah pada hari ini kerana bersama kita merupakan barisan panel-panel yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Panel yang pertama merupakan pakar kesihatan awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Izzah Irdina binti Ahmad. Apa khabar Dr. Izzah? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Seterusnya, panel kedua kita, Tuan Muhammad Ajmal Wajdi bin Najib, pengawai meteorologi dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa khabar Tuan Ajmal? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dan panel yang ketiga kita iaitu Puan Nur Iwana binti Abdullah Fadil, pengawai kesihatan sukan dari Majlis Sukan Negara. Apa khabar Puan Iwana? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Dan saya, Nur Fatihah binti Mat Arifin, akan bertindak sebagai moderator untuk forum kita pada hari ini. Baiklah, buat pengetahuan semua, seperti yang kita maklum, Malaysia kini menghadapi perubahan cuaca yang semakin ekstrim. Suhu yang meningkat secara mendadak ini boleh membawa kepada kesihatan yang serius. Oleh itu, forum ini bertujuan untuk memberikan kesedaran tentang bahaya stroke haba serta langkah-langkah pencegahannya. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, soalan yang pertama ditujukan kepada Dr. Izzah Irdina. Dengan hormat Dr. Izzah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada doktor. Sebelum itu, saya ingin mengetahui bagaimanakah perasaan doktor datang ke forum kita pada hari ini. Silakan Dr. Izzah. Terima kasih buat puan moderator kita yang cantik, begitu cantik hari ini ya. Kalau ditanya perasaan, sudah tentu saya bergembira sangat-sangat kerana apa? Dengan saya sejajar dengan barisan saya ialah panel-panel yang sungguh berkaliber, sungguh berwawasan tinggi orang kata. Jadi saya sangat segan jugalah berdiri sama dengan mereka. Tapi insyaAllah sama-sama kita akan membuatkan sesi perbincangan kita hari ini sangat menarik. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada puan moderator. Alhamdulillah. Baiklah doktor. Mengenai tajuk forum kita pada hari ini,
Bolehkah Dr. Izzah terangkan apakah stroke haba, bagaimanakah ia boleh berlaku dan apakah tanda-tandanya? Dipersilakan Dr. Izzah. Baiklah, terima kasih sekali lagi buat moderator kita Puan Fatihah binti Mat Arifin. Selaku moderator kita yang sungguh cantik bertudung warna biru ya hari ni. Saya terkejut agak banyak soalan, tetapi baiklah, jadi hari ini kita akan saling berkongsi pengetahuan, saling mengupas isu-isu yang kita akan bincangkan. Baiklah, yang pertamanya, apakah stroke haba? Jadi kita sering kali mendengar stroke haba dalam televisyen, dalam radio, keratan akhbar, juga dalam media sosial sekalipun tidak terkecuali. Begitu banyak isu-isu berkaitan stroke haba. Jadi apakah sebenarnya stroke haba ni? Okey, baiklah, buat pengetahuan semua, stroke haba ni ialah suatu keadaan yang serius yang berlaku kepada dalam badan kita apabila badan kita tidak mampu menyejukkan diri secara efektif dan lebih-lebih teruk lagi apabila suhu badan kita sendiri menjangkau ke tahap yang berbahaya, iaitu tahap 40 darjah Celsius. Buat pengetahuan semua, suhu normal badan kita ialah sebanyak 37 darjah Celsius sahaja. Tapi melebihi tahap itu sudah menjangkau ke tahap yang berbahaya lah. Jadi soalan yang kedua iaitu bagaimanakah terjadinya? Jadi terdapat beberapa punca lah orang katakan. Yang pertama, punca stroke haba yang pertama ialah aktiviti fizikal secara berlebihan. Jadi contohlah seperti pekerja-pekerja buruh, petani, mereka tidak boleh lari daripada membuat kerja di luar kawasan, orang kata di kawasan yang tidak berbumbung. Mereka harus berpanas terik dan cahaya matahari tu dikatakan mengenai terus kepada kulit mereka. Jadi ini menyebabkan suhu badan boleh meningkat dengan panas ekstrimnya, dengan terik mataharinya meningkat sampaikan boleh menyebabkan dehidrasi lah orang katakan. Yang seterusnya, punca yang kedua ialah tidak minum air secukupnya. Saya tidaklah mengatakan sebanyak 8 gelas tu boleh mencukupi kita sebagai orang kata individu yang dewasa, tetapi saya menasihati buat semua hadirin dan hadirat untuk minum air secukupnya, iaitu jika merasa dahaga terus minum air dan tidak macam menunggu sampaikan tekak kita berasa kering sampai kadang-kadang rasa macam tak tahu nak cakap apa sebab air dah tak ada, rasa macam dehidrasi lah orang katakan. Dan yang faktor ataupun punca yang seterusnya ialah kekerapan aktiviti di luar. Seperti yang saya katakan tadi, di kawasan yang tidak berbumbung. Jadi sebolehnya jika ada urusan yang orang cakap yang mustahak lah, yang tidak boleh ditangguhkan, saya menyuruh untuk sedaya upaya untuk menyelesaikan secara dalam talian sahaja. Kita kan zaman dah semakin canggih, boleh orang cakap membuat panggilan video dengan siapa-siapa yang kita mahukan. Tidaklah harus berjumpa secara berhadapan jika keadaan tidak memerlukan. Ini saya tidak langsung untuk menjaga kesihatan kedua-dua belah pihak lah. Itu terdapat beberapa punca lah. Jadi saya ingin selitkan juga beberapa golongan, orang cakap golongan yang boleh terkena stroke haba ni. Contohnya ialah yang paling kita perlu ambil serius ialah golongan kanak-kanak ataupun bayi. Seperti yang kita tahu ialah kanak-kanak juga tidak mempunyai imunisasi ataupun antibody badan yang tidak lagi kuat kan. Seperti anak Tuan Ajmal mesti ada anak kecil-kecil lagi kan. Jadi kita harus memantau mereka jika keadaan kita nampak ni macam cuaca yang sangat-sangat panas. Jadi bukan seperti itu. Selain itu kita ada juga pekerja-pekerja yang saya cakap tadi ialah petani dan sebagainya. Itu selain daripada pekerja, kita ada juga golongan yang berumur, golongan warga emas lah. Warga emas ni mungkin tidak berupaya seperti kita orang muda yang masih lagi mempunyai tenaga yang cukup untuk melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Jadi selain daripada itu, kita beralih pula kepada tanda-tanda ataupun simptom lah orang cakap kan, simptom-simptom awal yang kita boleh kesan. Yang pertamanya ialah jika kita mengalami stroke haba. Apakah tanda-tanda yang berlaku pada badan kita? Iaitu yang pertamanya kita akan merasa sangat sakit kepala, berdenyut-denyut, rasa macam pening kepala, denyutan jantung kita juga laju
yang tidak normal, bukan seperti daripada biasa. Yang ketiga, kulit kita seperti kekeringan. Cuba sentuh tangan masing-masing, kering ke tak kulit hari ni. Jika rasa kering, bolehlah pakai lotion ke, pelembap ke kan, macam tu. Ataupun rasa macam kemerah-merahan ke, macam mana. Ada yang teruk juga ialah seperti sawan. Sawan juga boleh berlaku kalau tidak kita mengambil langkah yang inisiatif yang cepat. Seperti itulah. Jadi, selain daripada simptom, saya juga ingin berkongsi kepada semua yang hadir dalam sesi forum kita hari ini. Buat pengetahuan semua hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, contohlah kita mengalami situasi yang tidak terjangka, yang cakap macam kita tidak boleh menjangka, ianya berlaku dekat kita. Contohlah ada ternampak mangsa stroke haba ni tiba-tiba pengsan di hadapan kita. Kita nak buat apa? Kita nak panggil pihak kesihatan terus ke apa yang kita perlu buat dulu? Baiklah, contohlah ni saya beri situasi Tuan Ajmal tiba-tiba rebah pula kat sini ya. Allah lah, apa yang kita patut buat? Jadi kita minta bantuan daripada siapa-siapa yang berdekatan yang mempunyai tenaga yang sado lah untuk mengangkat Tuan Ajmal, untuk membawanya ke tempat yang teduh, ke tempat yang tidak terdedah kepada cahaya matahari, ke tempat yang memberikan rasa nyaman buatnya. Contohnya yang terbaiknya ialah yang ada penghawa dingin lah kan, ataupun kipas pun sudah memadai. Yang keduanya, selepas kita memindahkan mangsa tu, kita boleh melonggarkan pakaian mereka. Contohnya seperti kita lihat hari ni, panel-panel kita, moderator kita sungguh segak bergaya memakai blazer orang kata kan. Yang ketiga, kita boleh sejukkan suhu badan mangsa. Macam mana kita nak sejukkan? Iaitu kita mengambil tuala kecil, kita membasahkan sehingga menjadi lembap dan mengelap badan mangsa tu. Kalau tak ada tuala, kita mencarilah apa-apa pakaian ke yang boleh kita lapkan kepada mangsa untuk mangsa berasa sejuk. Ataupun kita boleh membawa kipas ke untuk bagi dia rasa selesa lah. Rasa setakat itu saja. Oleh itu saya menyeru buat semua warga dewan kita, termasuk barisan-barisan panel, barisan para penganjur dan juga ibu bapa yang terdapat dalam perbincangan kita hari ini untuk menitik beratkan dan tidak memandang enteng lah. Jangan memandang sebelah mata saja jika nampak perkara ini terus berlarutan. Jadi saya mohon langkah. Jadi kita haruslah bersinergi bersama untuk mengelakkan daripada terjadinya stroke haba. Takutnya jadi makin serius lah orang katakan. Jadi apa-apa pun ada menyebut mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi apa-apa pun teruslah membuat langkah yang bijak. Jangan memandai-mandai dan janganlah bersikap melepaskan tangan. Jadi saya rasa setakat itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator majlis. Baiklah, terima kasih Dr. Izzah. Saya sangat menghargailah wawasan dan pengalaman Dr. Izzah dalam bidangnya. Penjelasan doktor ini menunjukkan bahawa stroke haba ini bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan. Ya. Kerana ia boleh memberi kesan yang serius kepada kesihatan kita, malah boleh membawa maut lah jika tidak ditangani dengan segera. Seterusnya, panel kedua diajukan kepada Tuan Ajmal yang lagi segak bergaya pada hari ini. Baiklah Tuan Ajmal, bagaimana perjalanan Tuan Ajmal datang ke forum kita pada hari ini? Terima kasih kepada sang moderator yang cantik, lagikan cerdik bergaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, salam sejahtera kepada moderator yang berwibawa kita, Puan Fatihah binti Ma'arifin. Yang kedua iaitu panel pertama kita yang berusaha Dr. Nur Izzah binti Ahmad selaku pakar kesihatan awam. Dan yang ketiga iaitu Puan Nur Iwana binti Abdullah selaku pengawal kesihatan sekolah dan sukan. Serta juga pada hadirin yang turut hadir ke dalam forum kita pada hari ini. Pertama sekali untuk menjawab soalan tadi, Alhamdulillah saya selamat sampai ke sini walaupun terdapat kesesakan lalu lintas daripada tempat saya iaitu Kuala Lumpur. Kerana kita tahu pada sekarang ini bulan puasa semakin mendekati kepada musim perayaan lah. Jadi ramai orang balik ke kampung halaman mereka masing-masing dan menyebabkan berlakunya orang kata kesesakan lalu lintas lah. Okey, saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih Tuan Ajmal kerana sudi juga datang pada forum kita hari ini walaupun dia mengalami kesesakan lalu lintas. Baiklah Tuan Ajmal, jika Tuan Ajmal tidak keberatan, bolehkah saya ingin bertanya tentang peningkatan suhu di Malaysia? Adakah ia semakin membimbangkan?
Soalan yang sangat menarik untuk dikupaskan. Baiklah, pertama sekali terima kasih atas soalan yang telah diberikan oleh sang moderator tadi. Pertama sekali saya akan menjawab soalan ini. Izinkan saya berkongsi beberapa fakta penting terlebih dahulu, iaitu pertama, trend peningkatan suhu di Malaysia. Data yang telah direkodkan oleh Jabatan Meteorologi di Malaysia menunjukkan bahawa suhu purata di negara kita telah meningkat sekitar 0.25 Celsius sehingga 0.5 Celsius setiap dekad sejak tahun 1960-an lagi. Tahun-tahun kebelakangan ini kita menyaksikan suhu mencecah daripada 37 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius di beberapa kawasan seperti di Perlis, Kedah dan juga negeri-negeri seperti Pahang dan juga Perak lah. Kita dapat rasakan bahawa suhu semakin meningkat, betul tak? Kita rasa panas sangat sekarang ni, kan? Jadi faktor yang menyumbang kepada peningkatan suhu ni yang kedua adalah fenomena El Nino. Pernah dengar fenomena El Nino? Pernah? Okay. Fenomena ini telah menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan juga lebih kering daripada biasanya. Fenomena ini meningkatkan risiko kita untuk terkena pada strok haba lah. Sebabnya fenomena El Nino ni menyebabkan kawasan-kawasan seperti di Malaysia lah, yang kita ketahui Malaysia tergolong dalam kawasan garisan khatulistiwa. Jadinya suhu di Malaysia ni lebih panas daripada kawasan lain lah. Yang ketiga adalah urban heat island ataupun bahasa mudahnya kita panggil pulau haba. Macam Dr. Izzah tinggal di mana? Saya tinggal di Kelantan. Kelantan. Ya. Okey. Kalau Puan Iwana pula? Saya tinggal di Johor. Johor. Okey. Baik, macam saya tinggal di Kuala Lumpur. Jadi di kawasan Kuala Lumpur kita tahulah kawasan yang berkembang maju, banyak pencakar langit. Ya, jadi kawasan orang kata Pulau Haba ini adalah kawasan bandar yang mempunyai banyak bangunan konkrit dan juga kurang pokok yang menyebabkan cenderung lebih panas dah berbanding dengan kawasan luar bandar seperti macam Puan Izzah tadi di Kelantan. Di Kelantan. Okey, perubahan seterusnya perubahan iklim global iaitu pelepasan gas rumah hijau menyebabkan suhu global semakin meningkat secara berterusan menyebabkan strok haba semakin kian berlaku. Okey, apa kaitannya dengan risiko strok haba apabila suhu meningkat? Yang pertama adalah apabila suhu meningkat, kelembapan udara juga turut menurun, menyebabkan badan manusia ini sukar untuk menyejukkan diri melalui proses berpeluh lah, seperti yang Puan Izzah katakan. Kita menyejukkan badan melalui proses peluh lah, kan? Betul. Jadi apabila kita terdedah pada suhu yang tinggi dalam jangka yang panjang, badan kita boleh mengalami dehidrasi dan juga peningkatan haba yang berlebihan, seterusnya meningkatkan risiko haba lah, strok haba. Okey, bagaimana saya katakan ini? Hal ini berlaku kerana hal ini boleh dilihat melalui maklumat yang telah dikemas ini melalui laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, di media sosial serta siaran berita seperti TV3. Oleh itu, saya ingin menyerulah kepada semua orang, para hadirin yang hadir pada hari ini untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan mendapatkan maklumat yang terkini dan mengambil orang kata prihatinlah tentang isu ini dan cakna tentang amaran cuaca panas. Oleh itu, langkah-langkah seperti yang kita boleh lakukan adalah sentiasa peka dengan laporan semasa dan juga kita perlu mengurangkan orang kata aktiviti di luar rumah lah kerana cuaca yang terik ni biasanya meningkatkan risiko strok haba. Jadi itu sajalah beberapa perkongsian daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang datang pada hari ini serta pihak penganjur yang telah sudi menjemput saya untuk meluangkan masa bersama kita semua tentang forum strok haba ini. Saya serahkan kembali kepada moderator yang saya. Terima kasih Tuan atas pandangan dalam bidang Tuan juga, Tuan Ajmal. Nampaknya cuaca yang semakin panas ni memang memberi kesan kepada kehidupan kita lah. Oleh itu, para hadirin semua amat pentinglah untuk kita mengambil langkah yang berjaga-jaga, terutama dalam aktiviti luar. Seterusnya kita beralih kepada panel ketiga kita, iaitu Puan Iwana yang cantik jelita pada hari ini. Puan Iwana, saya rasakan kita pernah berjumpa sebelum ini. Adakah Puan Iwana ni pernah terlibat dalam majlis olahraga tahunan peringkat daerah bertempat di Sekolah Kebangsaan Batu Rakit? Baiklah, terima kasih kepada moderator kita yang cantik jelita juga. Ya, saya pernah terlibat dengan majlis kejohanan olahraga kerana saya merupakan prasmi di majlis tersebut. Oh, patutlah saya rasa wajah Puan Iwana ni terasa sangat familiar lah. Pernah terlihat lah. Baiklah Puan Iwana, kita berbalik kepada forum kita.
kita telah mendengar tentang bahaya strok haba dan peningkatan suhu. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah dan jurulatih sukan untuk mencegah strok haba? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Moderator kita yang cantik jelita hari ini ya, Puan Fatihah, yang berusaha Dr. Nur Izzah Irdina binti Ahmad selaku pegawai kesihatan, selaku pakar kesihatan, yang dihormati Tuan Ajmal Wajdi bin Muhammad Najib selaku pegawai meteorologi, dan para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pegawai daripada Kesihatan Sekolah dan Sukan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya dalam forum pagi ini untuk berkongsi lebih banyak ilmu kepada para penonton kita dan juga para panel yang sangat saya hormati di sinilah. Okey, baiklah. Berbalik kepada soalan yang dilontarkan oleh Puan Fatihah tadi, iaitu tentang langkah-langkah pencegahan untuk mengurangkan strok haba bagi kalangan pelajar di sekolah ya. Baiklah. Strok haba ni seperti yang kita tahulah kan, strok haba bukan sahaja memberi kesan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada golongan atlet dan juga pelajar yang sering terdedah kepada aktiviti luar, seperti aktiviti fizikal ataupun bersukan di luar bilik darjah lah, seperti di bawah terik matahari. Jadi oleh itu langkah pencegahan yang akan saya kongsikan ini amatlah bermanfaat dan juga perlulah diambil cakna oleh guru dan juga para pelatih. Baiklah, langkah yang boleh saya kongsikan yang pertama adalah guru-guru ataupun jurulatih ini perlulah menjadualkan latihan ataupun aktiviti pada waktu yang sesuai. Jadi bagi saya elakkanlah melakukan aktiviti ataupun membuat latihan pada pukul 11 pagi hingga pukul 4 petang, kerana pada waktu ini cuaca sangatlah panas dan juga suhu sangatlah meningkat. Jadi saya sarankan juga untuk buat latihan ataupun aktiviti pada awal pagi, iaitu selepas subuh ke, dan juga pada lewat petang lah, kerana pada waktu ini matahari, kalau pada waktu pagi matahari baru nak keluar kan, dah tak panas lagi, dan pada lewat petang matahari dah nak turun, jadi tidaklah panas juga. Jadi waktu-waktu inilah sesuai untuk kita buat aktiviti dan juga latihan kepada murid-murid lah, ataupun kepada para atlet yang mana hendak berlatih. Seterusnya, guru-guru dan juga jurulatih bolehlah menggalakkan pengambilan air kepada murid-murid ataupun kepada para atlet lah. Contohnya saya menyarankan untuk mengadakan satu stesen air di padang contohnya, kerana padang merupakan tempat para atlet selalu berlatih kan. Jadi dengan adanya stesen air ni, murid-murid tersebut dapatlah minum sebelum, semasa dan selepas aktiviti berlangsung. Jadi murid-murid ni tidaklah terdedah dengan dehidrasi katakan, kerana cukup air sewaktu melakukan aktiviti tersebut. Baiklah para hadirin dan hadiratnya sekalian, langkah pencegahan yang ketiga adalah menggunakan pakaian yang sesuai. Jadi pihak sekolah, guru-guru ni dan juga jurulatih ni mestilah memberikan pendedahan lah kepada murid-murid dan juga menerangkan tentang skop pakaian, supaya pakaian yang dipakai untuk melakukan aktiviti tersebut sesuai. Baiklah, saya katakan sesuai ni dari segi apa? Dari segi pakaian yang longgar, pakaian yang ringan dan juga pakaian yang berwarna cerah. Kerana pakaian yang berwarna cerah ni dapat memantulkan cahaya matahari. Jadi tubuh badan kita tak adalah terasa panas ya. Jadi elakkanlah pakaian yang berwarna gelap, contohnya berwarna hitam. Kerana warna hitam ni dia tidak memantulkan cahaya matahari, malah dia akan membuatkan badan kita terasa lebih panas apabila melakukan aktiviti padang lah. Seterusnya, guru-guru dan juga jurulatih ni perlulah memberikan rehat yang secukupnya kepada murid-murid dan juga atlet mereka lah. Contohnya apabila membuat aktiviti ataupun membuat latihan dalam masa 15 hingga ke 20 minit, guru-guru bolehlah beri masa untuk mereka rehat sebentar, kerana di cuaca yang panas ini mereka agak mudah letih ya, agak mudah letih dalam melakukan aktiviti. Jadi guru-guru ni main peranan penting lah untuk berikan mereka waktu rehat yang cukup.
Supaya selepas waktu rehat itu berlaku, aktiviti dapat diteruskan lagi. Dan yang akhir sekali lah, para hadirin dan hadirat sekalian, para panel kita, saya ingin berkongsi langkah-langkah yang terakhir ini ialah pihak sekolah atau guru-guru ataupun jurulatih ni perlulah mewujudkan kesedaran mengenai stroke haba inilah. Contohnya memberitahu kepada murid-murid ataupun atlet tentang tanda-tanda awal stroke haba ini. Baiklah, tanda-tanda awal stroke haba telah diberitahu oleh Dr. Izzah sebentar tadi, ya Doktor? Contoh-contohnya adalah pening kepala, keletihan melampau dan juga muntah-muntah, ya Doktor? Betul? Okey. Jadi apabila murid-murid terdedah dengan tanda-tanda awal stroke haba ni, kita dapat mencegah lebih awal lagi lah stroke haba ini daripada orang kata daripada ke arah serius. Lebih baik kita mengubatinya dahulu. Okey. Jadi saya harap perkongsian saya tentang langkah-langkah ini dapatlah diambil sana oleh para hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini, serta para panel yang lagi dihormati, supaya dapatlah mengambil ilmu pengetahuan yang telah saya beri ini, supaya dapat diaplikasikanlah dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih saya beri kepada moderator kita. Terima kasih Puan Iwana atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Nampaknya terdapat banyak langkah berkesan lah yang boleh kita amalkan untuk mengelakkan stroke haba. Seperti Puan Iwana katakan sebentar tadi, minum air yang mencukupi dan mengelakkan aktiviti luar semasa cuaca panas terik. Baiklah, untuk pengetahuan para panel dan hadirin pada hari ini, kita telah pun sampai di penghujung forum kita. Sebagai kesimpulan keseluruhan, kita telah membincangkan pelbagai aspek mengenai stroke haba, termasuk punca, kesan dan langkah pencegahannya. Saya selaku moderator ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli panel kita atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna dan berhargalah dalam perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang meluangkan masa untuk bersama dalam forum ini. Diharapkan ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, saya ingin mengungkapkan sebuah pantun. Bolehkah saya? Yes. Okay. Terbang tinggi si burung nuri, hinggap sebentar di pohon jati. Majlis selesai sampai di sini. Di lain masa, moga berjumpa lagi. Dengan itu, saya serahkan kembali majlis kepada pengacara. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator kerana telah mengendalikan forum ini dengan baik. Yang berhormat, yang berbahagia serta para hadirin yang dihormati sekalian, kita telah mendengar pelbagai pandangan dan ilmu yang telah dikongsikan oleh panel kita mengenai stroke haba, punca, kesan dan langkah pencegahannya. Diharapkan forum ini memberikan kesedaran kepada kita semua tentang pentingnya menjaga kesihatan, terutamanya dalam keadaan cuaca yang semakin panas ini. Justeru, sebelum kita mengakhiri majlis ini, izinkan saya merakamkan ucapan penghargaan kepada semua yang telah menjayakan program ini. Terima kasih kepada ahli panel yang sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas kawalan forum yang sangat baik. Terima kasih juga kepada para hadirin atas kesudian menyertai forum ini dan memberikan perhatian sepenuhnya. Dengan ini, Forum Stroke Haba, Ancaman dan Langkah Penyelesaian melabuhkan tirainya. Semoga segala ilmu yang diperoleh hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.